Hai, Dr. Daniel sini, your favourite neighbourhood pakar pediatrik. Hari ni saya nak ambil kesempatan nak mengingatkan para ibu bapa ya, kalau boleh kita cuba elakkan permainan mercun dengan untuk kanak-kanak. Orang dewasa tak apa, kita cukup akal, kita tahu macam mana nak elakkan. Budak-budak sebab dia terlampau excited kan, kadang-kadang dia abaikan unsur-unsur keselamatan tu sebab dia nak result tu cepat. Biasalah budak-budak, dia orang maknanya sabar. Okey, saya nak bagi tahu, kalau main mercun ada benda-benda malam berlaku, antaranya ialah kebakaran, maksudnya lecur tangan, lecur muka, lecur kaki ke apa-apa. Jikalau benda ni yang boleh dielakkan terlaku, okey, jangan bimbang, ingat jangan letak dekat luka kebakaran tu kunyit ke, asam jawa ke, Colgate ke, benda-benda tu. Benda-benda ni akan menyebabkan luka tu bertambah teruk, dia tak akan memulihkan. Okey, apa yang kita perlu buat ialah, jikalau ada satu tempat tu terbakar, sila bawa anak tu pergi ke bilik air, pastikan air tu sejuk dan pastikan air tu kena sentiasa mengalir, kena. Okey, benda ni sangat penting bila kita buat benda tu, kita akan mengurangkan kawasan pembakaran tu yang terbakar. Okey, bayangkan bila dia terkena bahan api tu, haba tu akan diserap dalam badan dan dia akan spread, dia akan merebak. Dengan aksi air yang mengalir ni, dia akan kurangkan area di mana haba tu tersebar. So kita boleh kurangkan tempat damage tu. Ingat jangan letak benda bukan-bukan. Sebab bila kulit kita terbakar, dia akan jadi parut. Parut ada masalah sendiri. Kita nak kurangkan area terbakar tu dan dengan tu kita boleh kurangkan masalah. Ingat apa? Masa raya ni semuanya happy. Kita kena pastikan kalau apa-apa buruk terlaku, sebab kita tak tahu macam mana takdir kita. Kalau terlaku, kita kena ada plan-plan dia supaya kita boleh kurangkan masalah. Okey, selamat raya. Seperti biasa, kalau ada apa-apa soalan, letak di bawah komen, saya akan jawab. Share, like dan follow akaun saya untuk tips pediatrik seterusnya. Okey, selamat raya. Bye.